Apa cerita bosku? Kita bongkar bersama. Kisah Najib Razak jadi tumpuan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin meminta maaf kerana ada sedikit masalah teknikal. Tadi terpaksa end live sekejap dan kita sambung balik. Jadi untuk minggu ni kita bersiaran kembali dalam podcast Apa Cerita Bosku. Minggu lepas kita tidak dapat bersiaran kerana kita semua sibuk dengan PRN Negeri Sembilan. Jadi minggu ini kita bawakan tetamu untuk mengulas apa yang terjadi di Negeri Sembilan, PRN Negeri Sembilan lah. Jadi seperti biasa saya tidak keseorangan malam ni. Saya ditemani sahabat baik saya, Saudara Mukhlis Maghribi. Apa khabar, brother? Alhamdulillah, syukur, sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ada ujian sikit lah. Ada ujian. Because dah lama tak bersiaran. Betul. Jadi dia kicking up tu dia ada, tak tahulah masalah teknikal tu on our side ataupun memang ada anasir-anasir dan cuba menjahanamkan daripada malam ni kan. Tapi tak apa. Kita teruskan. Mungkin itu suratan takdir. Kita redha dan hadapi ujian ini dengan tabah Dan senyuman. Dan kita tak bersiaran minggu lepas kerana semenjak saya ingat dalam bulan lepas banyak kita sibuk dengan kempen pilihan raya negeri. Dan kami sendiri pun turun ke lapangan, cubalah membantu sedikit sebanyak membantu gerak kerja Barisan Nasional di negeri Johor dan juga di negeri Sembilan. So alhamdulillah keputusan yang sangat-sangat luar biasa, terutamanya di Johor. Betul. Kita menang lebih daripada apa yang kita target. Dan di Negeri Sembilan juga kita bertanding 16 kursi, UMNO bertanding 16 kursi, alhamdulillah menang kesemuanya. Betul. Dan cuma sekarang ni orang tengah bercakap what's next di Negeri Sembilan ni. Betul. Sebab pada mulanya quite surprise kita ada MB yang tidak disebut-sebut namanya sebelum ni. Dalam ruangan kempen tu nama Datuk Lasim ni tidak disebut-sebut. Ramai orang mengatakan nama Datuk Jalaluddin, ada yang kata nama Datuk Mak Hassan. Dan tiba-tiba keluar nama Datuk Ismail Lasim. Dan saya selalu suka guna ayat dalam surah Ali Imran. Allah kata Allah bagi kerajaan kepada siapa yang Allah nak bagi dan Allah boleh cabut kerajaan. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah kata Allah bagi kerajaan kepada siapa yang Allah nak bagi. Allah boleh cabut balik kerajaan daripada siapa yang Allah nak cabut. Allah boleh muliakan sesiapa dan Allah boleh hinakan sesiapa. Dalam surah Yasin pun kita tahu Allah kata innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kata kalau Allah berkehendakkan sesuatu, Allah kata jadi maka jadilah. Bila Allah berkehendakkan Datuk Ismail Lasim menjadi MB, maka dialah jadi MB. Bila Allah berkehendakkan Barisan Nasional menjadi kerajaan negeri, Barisan Nasional menjadi kerajaan negeri lah. Tapi sebelum tu kita juga melalui fasa di mana kita diuji, ujian yang saya kira cukup berat untuk UMNO dan Barisan Nasional daripada tahun 2018. Saya teringat waktu saya pergi ceramah di Linggi bersama dengan Datuk Razali Ibrahim yang dulunya adalah ahli Parlimen Muar, ketua UMNO bahagian Muar. Betul. Dia kata dulu di Johor ni kita pernah menang semua kursi, dia kata. Tapi hari ni kita menang 48 ni pun macam kita rasa kita menang semua dah. Sebab apa? Sebab kita rasa berbangga dengan 48 ni kerana kita dah diuji 2018 so kita tewas. Kan? Dan kita menang sikit, kita menang lagi akhirnya kita dapat 48. Walaupun kita tak dapat semua kursi tapi kita nikmat dia tu berbeza. Betul. Bila kita orang kata bila kita ada sesuatu ni kita mungkin tak menghargai sehinggalah kita kehilangan. Macam kita
orang yang ada wife lah kan. Bila ada wife tak ada lagi. Bila wife dah meninggal, barulah dah rasa rindu, rasa cinta. Wife pun agak hargai suami. Hargai suami juga kan. Rindu kat wife. Okay. Selain daripada cerita pilihan negeri ni, Arif, tapi apa tu di Negeri Sembilan ni juga kita pun agak berbangga jugalah brother, sebab kita pergi turun berkempen di Cenah itu. Betul. Dan Cenah kita dapat merampas kursi DAP dia. Dan Tok orang Min kata sendiri pun hero tu kalau dari segi umurnya orang kata muda remaja lah. Betul. Kan. Baru lagi lah masuk politik kan. John Xiao kan. Saudara kita menang. Kalahkan John Travolta kan jadi hero. Kalahkan Anthony Loh. Ya. Dan dilinggi Datuk Faizal. Datuk Faizal. Kalahkan Tok Min. Itu menunjukkan tiada siapa yang terlalu besar untuk ditewaskan. Betul. Rezeki. Kita nak cerita lebih lagi nanti Betul. pasal Negeri Sembilan ni. Yes. Tapi sebelum tu kita nak update juga sekarang ni tengah berlangsungnya court case Bosku. Untuk sepanjang bulan Ogos ni ada court case Bosku di Mahkamah Jalan Duta. Ini adalah kes civil. Kalau sebelum ni 1MDB tu adalah kes jenayah kriminal, tapi kali ni kes civil pula, di mana 1MDB menyaman ada 15 orang defendant, antaranya Tan Sri Ismi, ada Syarul Azhar, ada Azim, ada siapa lagi? Nik Faisal. Nik Faisal ramai lagi lah, 16 Atau 15 kan 16? 15 lebih 15. Tapi Nik Faisal dah tak tahu dah ada kat mana semua kan. Betul. Tak apa ni, banyaklah ada nama-nama lain lagi, dan cuma saya rasa terkilan sikit lah bila yang di-highlight kan nama Najib Razak je. Betul. Nama-nama lelaki 14 orang tu tak di-highlight kan. Betul. Kerana macam nak menampakkan YMDB ni salah Najib Razak je lah. Betul. Tapi disebabkan nak nampakkan Najib Razak ni bersalah seorang diri ni, itu yang melingkup di Johor Bahru. Betul. tu. Jadi kita tunggu nanti penganalisis kita ulas nanti pasal benda ni. Kita tengok di Johor pasang banner semua kan, BN menang, Najib bebas tu semua. Tapi last saya tengok menteri tu datang sekali je kempen dekat Negeri Sembilan. Tak ada dah banner-banner Najib bebas, tak ada dah cerita YMDB semua kan. Takut je. Saya pun gunalah kesempatan waktu pergi kat Negeri Sembilan tu kan, kita cerita lah juga pasal YMDB ni, sebab YMDB ni Tan Sri Azam Baki, bekas ketua pengarah SPRM, sebelum dia pencen, dia kata kerajaan dah dapat balik dah 31 bilion. Betul. Hutang ada total lebih kurang 51 bilion, dah dapat 31 bilion. So baki hutang ada 20 bilion. Saya tengok setakat 2025, 2026 ni dah tahulah setakat hujung tahun ni dah berapa dah hutang negara kan. Tapi setakat 2025, hutang negara 1.3 trilion. 1.3 trilion tolak dengan baki hutang YMDB 20 bilion, ada lagi 1.28 bilion. 1.28 trilion. Tak tahu hutang apa. Tak cerita pun. Tak cerita pun. Samalah macam macam diorang nak sorokkan saksi-saksi yang lain tu. Apa suspek yang lain tu. Lebih nama Najib Razak je kena highlight lah. So dia orang pandai lah taktik licik ni, macam inilah kita cerita punya separuh masak. Macam inilah saksi untuk kes YMDB ni, Tony Poa. Dah tahu nak datang mahkamah, bawa lah IC. IC pun tak bawa. Itu benda paling asas. Tak payah ajar lah. Betul. Itu IC hari-hari bawa kot. Betul. Kan? Betul. Tahulah tiba-tiba kerana benda tu dah tak boleh go on case. Kan? Ya. So itulah kita nak cerita lebih panjang lagi tentang kita punya pilihan raya negeri, tentang UMNO dan Barisan Nasional. Ya. Dan untuk itu juga kita datangkan kita jarang-jarang ada tetamu wanita. Perempuan. Tetamu wanita ni. Ini mungkin yang ketiga. Ketiga. Adik dah introduce. Okey. Untuk tidak membuang masa lagi, saya memperkenalkan tetamu kita pada ni seorang penganalisis politik. Bukan calang-calang ni. Dengan seorang penulis juga, kolumnis di media-media yang besar. Di kekan dia saya perkenalkan Kak Elviza Michelle Kamal. Nak panggil Kak? Boleh. Kak Elviza. Memang dekat kan selalu pun. Kak Elviza. Apa khabar Kak? Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama podcast Apa Cerita Bosku pada malam ni. Kembali. Terima kasih jemput Akak Muklis. Terima kasih jemput Akak Arif.
sebelum Arif tanya soalan politik, saya dah lama tanya akak soalan ni, tapi saya nak tanya dalam live ni. Tadi masa makan tak nak tanya. Sebab akak kata family from Kelantan kan? Kan? betul. Banyak you was born in Kelantan. I was born and raised in Kelantan, Born and betul. raised in Kelantan. Macam mana dapat nama Elviza Michelle tu? Betul lah. Ramai, selalunya ramai orang tanya, tapi mungkin tak pernah tanya. Kalau cakap memang tak bunyi Kelantan. Tak ada langsung bunyi Kelantan. Boleh lah. Tapi kalau saya catch up dengan Mukli, awak tak faham. Jadi saya wife Kelantan. Tapi wife dengan wife Mukli, saya boleh lah catch up Faham, Kelantan. boleh nak reply tu you susah faham kan? I catch up. Tapi you nak reply back, you don't know. You be lost. Because it's an accent. Ayah saya, actually akak, ayah yang beri nama tu. Ayah akak, dia ni orang yang sangat dia artistically inclined. So nama Elviza tu kalau tak salah nama cousin, second cousin daripada keluarga di Indonesia. Dia a bit clever kat Universiti Pajajaran. It's a very well known university. Nama akak Elviza, nama adik Elvina. Michelle tu dia remain a mystery lah. Kita orang tanya lah ya, ex-girlfriend ke Michelle. Sampai sudah tak ada. Dia cakap no, it's just nice, dia kata. Tapi lain lah sebab orang Melayu istilah dia tak bagi nama Michelle kat belakang. Dari sekolah Mukli sampai sekolah asrama, masuk universiti, pergi England pun orang mesti tanya, how are you? An Asian girl has this strange name that doesn't reflect that you are Asian. Tapi ayah akak pandai lah. Dia letak nama Elviza tu. Saya tak ada kawan nama Elviza. Sepanjang saya hidup 39 tahun ni, saya tak ada kawan nama Elviza. 39 ke baru? Kalau saja nak cerita. Dah tua lah kak. Anak ada dua. Dia bila orang sebut Elviza, maksudnya kalau saya ni lah, bila adik cakap itu, mungkin jom kita jemput Kak Elviza jadi guest podcast. Bila sebut Elviza tu dah, dia terus masuk muka akak kat dalam otak saya ni. Dia tak ada muka orang lain dah. Sebab nama tak bukan nama biasa. Artistik lah. Let me tell you a secret. For the longest of time, Datuk Seri Najib, masa mula-mula lah akak masuk kerja. I think 2011, 2012. Nama 3 syllabus ni susah. Elviza. So dia tertinggal V tu. Dia panggil Eliza. Tak ada Elviza. Jadi Eliza. Eliza tu nama banyak kan orang. Eliza akak pun tak pernah lah. Betul kan dia. Eliza dia tu sebab Eliza dia bos. Dia PM kot. You don't tell Prime Minister. Betul. That's not my name. Dia sama macam saya kak. Bila orang sebut panggil saya Elias, saya biar je. Kalau nama saya Arif. Sebab saya malah nak betulkan. I tahu tu Muklis yang bagi tahu akak. Kak, nama dia alah budak ni. Tapi bukan akak seorang kak, ramai. Sebab nama on social dia lain. Betul. Sampailah satu masa, I think kita dah kalah election, dia masih panggil akak Eliza. Satu hari ni kita orang pergi event barisan. Pakai baju yang ada nama tu. Orang letak nama tu kan. Lepas tu dia nampak lah nama akak. So dia tanya Wan Klik, kenapa tak ada orang betulkan saya panggil ni. From that point lah baru Datuk Najib panggil betul. Dia selalu selain daripada akak, ada tu lah Presiden Makan Sakti tu. Betul lah. Ya betul. Nama dia Tanah Tiren. Dia panggil Tanindren. Tapi tak apa. Yang pentingnya orang tu tahulah dia panggil orang tu. Dia tahu. Betul. Yang penting dia tanya Eliza tahu itu you. Yeah, you betul. Very to home kan. Betul. So akak since when dengan bosku? Masa penggal pertama dia jadi Perdana Menteri tu. Macam mana boleh masuk? Macam mana kak boleh bekerja tu? Dia mana sebut je lah sebab ini fakta ni kita tak boleh nak ni. Datuk Amhari ketika tu dia nak set up pasukan untuk mengendalikan akaun sosial dia. Masa tu Facebook, Twitter semua baru masuk. Apa nama company tu? Sekejap Yang famous nama company ni. Famous dalam mahkamah semua ada ni. Ya. Tapi masa tu akak masih jadi peguam lagi. By profession akak peguam? I was trained as a lawyer. Memang jadi lawyer, tapi akak minat tulis. Jadi akak ada kolom dalam Malay Mail, The Malaysian Insider. Nama company tu Ops Solution. Thank you please.
So diorang ni hire talent scout, headhunter. Okay. Headhunter tu baca newspaper kan. Ni orang ni boleh tulis ni. So that's how I came to the interview. Tapi I cakap I ada kerja tetap. I buat benda ni I passion je. I ada kerja tetap, kerja I practice. Okay. Itulah startnya. Tapi You of own a course firm ke macam mana? I kerja dengan law firm. Tapi memang naik court apa semua lah. Akak memang buat litigation lah. Tapi minat dan cinta tu selalu kepada menulis ni. And research lah tu. I really enjoy research dengan tulis. Lawyer of course lah. I enjoy that. Not so much the court part. I learned law school was a great place to nurture your ambition. Rasa macam one day aku akan practice law. Aku akan jadi gila hebat dan pergi cakap macam Ram Kapal Singh semua tu. I nampak semua tu. I macam rasa I tengok LA Law, nak jadilah macam ni. But when reality came in, you dah besar, you dah dewasa, macam ini bukan minat. Dan akak tak boleh buat benda yang tak minat. For how long dah jadi lawyer? Betul tu? Masa setahun masuk handle all those social media, dia macam I neither here nor there. Dan Datuk Hamri cakap, you make a decision. You try for 1 year. Masa tu one feet dekat one PMO. feet dekat one feet dekat PMO, setiap hari Rabu atau Isnin rasanya kena pergi PMO, 1 feet pergi law firm buat kerja. So dia dah kelang kabut. Anak kecil masa tu. Lepas tu arwah suami, abang pula praktis. Abang pun court going lawyer. So keadaan tu jadi sangat kelang kabut. So I cakap I nak pursue passion lah. You practice. I tulis. So I came in on board 1 year contract and I never left sampai Datuk masuk penjara. Macam mana tu? I think is you minat lah. I minat apa I buat. Okay. So akak daripada bidang guaman, akak terjun ke bidang komunikasi lah, komunikasi strategi lah. Dia kata lah, tapi sebenarnya buat semua benda. Event pun ada, ceramah pun ada, semua. We learn on the go. Without any political punya background. Tak ada. Tak ada. Tapi memang minat politik kak? Minat polisi sebenarnya. Polisi. Masa mula-mula set up social media account untuk Datuk Yalah, by right Najib, pun politician ni policy maker lah. ada GTP, ETP, by pemandu. So Datuk Seri Idris Jala, semoga Datuk Seri cepat sihat insyaAllah, bagi tahu ini GTP, ini ETP. Ini vision, jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Where are we going to be in 2020 masa tu? Negara maju berpendapatan tinggi. Bukan just negara maju tau, with high income nation. Tapi kita terlambat lah sebab kita kalah election tu semua. Aku rasa benda tu sangat plausible. Itu satu perjalanan ekonomi dan government transformation yang sangat feasible. Dengan ada budget, dengan ada technical know-how, dengan pemandu, dengan lab dia. I rasa sangat, I want to be part of that. Itu. Startnya polisi. Then when you do that, then you win the election in 2013. And of course, your boss would want to win another election. So kerja tu jadi half policy, half politik. When it times for election, you have to go back and help Datuk to win lah. Actually win banyak pula tu, 222 kerusi parlimen. Yes, betul. Bukan not only just Pekan. He's responsible for all. Betul. So the pain when we lost the election in 2018 tu, of course lah Datuk Najib yang paling rasa. Tapi orang keliling dia sangat in pain. Because bila you buat effort, wave lah, we were caught. We're going to talk about this later. Sekarang ni pun wave ni. Yes. Whatever Pakatan Harapan, especially PKR, is going through right now is the same wave that Barisan and the entire counterpart went through from 2017 to 2018. Until it's too late, you got caught. Terbalik Karma. Apa? Melingkup. Huyuk. Aku letak dalam trap. Huyuk. Ramai orang like. I just learn the word huyuk. Okay kak, kita akan masuk bab bosku along the way kita punya ni lah podcast. Tapi nak tanya pasal yang terdekat ni lah, PRN Negeri Sembilan ni kak. Daripada Johor, kita dah nampak gelombang penolakan terhadap Pakatan Harapan ni kak. Kemudian membawa ke Negeri Sembilan ni pula, nampak pula strateginya lain, tapi dibawa satu naratif iaitu penyatuan Melayu yang mendapat sambutan juga. Di Johor nak buat juga saya dengar, tapi mungkin tak jadi. Di Negeri Sembilan bawa jadi. Jadi pendapat akak, adakah sekarang ni
zaman ni yang akan membawa ke pihak 2016 ni, politik Melayu ni akan menguasai Malaysia? Yes. The short answer. The long answer, dia juga ikut. Life is a way lah. Hidup ni roda. Wave tu pun sama. Politician ke, policy maker ke, pekerjaan you apa-apa you buat, hidup you even. Wave tu sekarang tengah naik atas. Penyatuan umat, penyatuan orang Melayu. Actually bukan umat sangat. Penyatuan orang Melayu ya. That we have seen this before. Pernah terjadi barisan alternatif cuba nak bersama tapi tak jadi sampai pilihan raya. Pas dengan UMNO essentially. Di Negeri Sembilan terjadi gelombang penolakan pula, Arif, terhadap Pakatan Harapan. I'm not sure. Can I say Anwar Ibrahim? I think kalau you tengok comment section on social media or any news portal, gelombang penolakan not so much to Pakatan Harapan tau. Okay. Mainly Datuk Seri Anwar and if I can say Menteri Besar Selangor, which is gravely unpopular on social media. Cara dia jawab, kalau tengok dia punya press conference lepas kalah di Negeri Sembilan tu pun, you tidak berpijak di bumi yang nyata. When you lost an election, penyokong you, pembantu you, orang yang undi you, orang tak undi you, dia nak tengok you magnanimous, you merendah diri, then you admit defeat. Yeah. But Datuk Seri Amiruddin didn't. Dia pergi dan dia cakap sebab apa? Politik perkauman. Politik perkauman. Tapi nak tanya, Datuk Seri baru berpolitik hari ni ke? Politik perkauman yang sama has benefited you and the entire entourage in Pakatan Harapan. Exactly. DAP. You pun sama. Kalau sekarang golongan Melayu ni bersatu antara PAS dan UMNO, you could lose your seat in Sungai Tua, which is possible sebab Anthony Loke lost in Cenah. That memang rasanya you all pergi kan kempen dia, akan tak pergi on the ground. Rasanya almost impossible. Betul. Dia 3 term kat situ. 3 term tu satu. Dia orang pertama parti. Dia the captain, the nahoda of the ship. Yes. So you Pengerusi DAP. Dia tak ada macam presiden. DAP number pusat. 1 lah. CEC tu dia lah number 1. Betul. So you cannot lose an election. Kalau you tengok Perdana Menteri, they don't lose an election. Okay? Except for the current one, I'm not so sure dia boleh maintain ke tak sebab dia berpindah daripada Pematang Pauh ke Port Dickson now sekarang Tambun. Kalau you tengok Perdana Menteri, dia ada semua Perdana Menteri Malaysia, dia ada kerusi tradisi. Betul. Dr. Mahathir di Kubang Pasu, Datuk Najib di Pekan, Datuk Seri Ismail Sabri di Bera, Tan Sri Mahyudin Yassin di Pagoh. Bila you letak nama-nama ni di kawasan parlimen diorang under whatever label or banner, diorang takkan kalah. Tapi for Anthony Loke tu dia pahit lah nak kalah di Cenah. Tapi itulah dia parlimen Seremban, tiba-tiba Dun dia pergi ke Cenah. Anthony Loke tak pernah kalah any election for 22 years. Hui Huiyu wrote about this in the Malaysia Kini. Dia seorang peguam. Dia bertanding parlimen lain, Adun lain tadi, Adun lain. Sepanjang kerjaya politik dia 22 tahun tak pernah kalah. Dr. Mahathir ada rasanya sekali atau almost kalah di Kubang Pasu. Datuk Najib juga hampir kalah kan? Hampir kalah. Sikit, ratus-ratus lah. Probably you guys were in primary school. Betul. Betul. Kenapa waktu tu? Akak ingat. Masa tu kebangkitan reformasi lah. Reformasi lah. 1998. The year I graduate. Masa I was in England. Reformasi masa tu. Kuat. Yang nampak. Masa tu internet kan kita kena pergi komputer dekat universiti. So akak tekan nampak depan Kota Raya ada orang terbalik kan. Polis punya kereta terbakar. 1998. Betul. Datuk Najib hampir kalah. Macam Datuk Zahid tu lagi lah. Ratus-ratus juga dengan si 335. Samsul apa tu? Tapi okey lah, Sam tak boleh bertanding. Samsul Iskandar. Datuk Seri Samsul Iskandar. Sam tak boleh bertanding lah. Samsul Akin nama dia. Samsul Iskandar Mak Akin. Tu yang dia baca talqin tu. Ya betul. Orang saja dia ada telefon aku sekejap kau pergi mengutuk aku cakap. Tapi masalah memang kau poyo pun. Siapa baca talqin? Kat Negeri Sembilan dia tak baca. Tapi ada dah. Akak baca kat mana Mukhlis? Baca 1 talqin, 2 kematian. Pasal apa? Akak tanya 2 kematian. Negeri Sembilan dengan Johor. Dia ada lah orang kata, tak tahulah ceplos ke apa, dia kata sebenarnya itu strategi. Sebab nak mengalihkan
kritikan dan ancaman kepada PMX tu biar pusing. Berkorban untuk bos lah. Macam pengurusi Jcom tu lah Syamgas pun dia buat benda pelik-pelik tu sebab nak divert kutukan tu kepada dia lah. Macam-macam lah bila dah kena tu macam-macam lah jawapan dia kan. Tapi Jcom tu to be fair memang jinx lah tempat tu. Dia memang kerusi panas. Panas. Saya nak tanya Kak okay. Just now you mention kata Anthony Loke tak pernah kalah 22 tahun. Betul. Macam tu Mahathir dulu lah. Jadi Perdana Menteri 22 tahun. Tiba-tiba 22 bulan kan. Bila kita pergi ke Cenah tu, John Siao ni kelebihan dia muda dan dia adalah local boy lah. Tapi kalau bukan kena wave mungkin tak menang lah. Of course. Sebab tapi dia tak pernah jadi calon. Dia hampir nak menjadi calon tapi kerana waktu tu kita duduk dengan Pakatan Harapan, so dia tak dapat seat tu. Ni apa yang Datuk Jalal cakap dekat saya sendiri. Dia kata dia memang nak John Siao tu jadi calon. Dan dia kata dalam meeting dia kata kalau dia ada kuasa untuk melantik exco, dia nak ambil John Siao ni jadi exco. Maksudnya John Siao ni bukan pemuda UMNO, dia pemuda MCA. Ketua pemuda MCA. Tapi kalau pengurusi perhubungan UMNO boleh bagi endorsement macam tu, MCA. maksudnya dia memang buat kerja lah. Dan memang kita pergi kat lapangan pun makcik-makcik yang saya berbual-bual dekat kampung malam tu, kampung apa nama kampung tu Dik? Lupa lah. Kampung Sungai Sekawang. Sungai Sekawang tu dekat Linggi. Patut tutup podcast ni pergi sana semua. Betul. So makcik-makcik kat kampung tu pun cakap lah, kata memang John Siao ni selalu dia maintain lah buat kerja apa semua kan. So dan dia orang juga cakap, dia kata Anthony Loke ni dulu for the last 3 term ni kalau kempen dekat Cenah ni dia cuma pergi dalam tempoh 2 minggu tu dia cuma turun mungkin 2 kali atau 3 kali. Tapi katanya this time around almost every day dia ada kat Cenah tu. Maybe dia pun cuak jugalah kan. Rattle lah. Yang saya surprise ni satu of course kerana Anthony Loke kalah lah kan. Kira apa big giant lah untuk DAP macam akak cakap tadi. Cumanya kenapa akak rasa MCA bertanding 5 kan? Bertanding 5 7? 5. Ya. Dekat MCA bertanding 5 di Negeri Sembilan. Bertanding 5, menang 2. Kenapa wave tu pergi dekat Terpah dengan Cenah aja? Dan Cenah tu pula and apa tadi kopi sebab itu Cenah tu N01 Repah tu N36 Repah awal dengan akhir. Kenapa lagi 3 ni tak boleh nak capture wave tu akak rasa? Dia MCA ni menang kerusi macam ni juga dekat Johor Jaya Ya. Seberau Jaya. The Chinese lady first time menang. Okay. MCA ni sini kita nak jawab soalan pasal MCA. Okay. Kalau nak cerita Harry Potter, dia macam Phoenix rising back from the ashes. Tinggal 2 kerusi je kan. Presiden dengan di selatan Johor tu. Tanjung Piai. They lost almost all seat. Nak jawab soalan yang 5 dia bertanding 7 menang 2. I rasa sepatutnya tak menang 1 pun kalau you tengok berapa majority pilihan raya sebelum ni. Sepatutnya dia tak boleh menang 1 pun. Akak rasa ini semangat dan cara presiden dia, Datuk Seri Wee Ka Siong. Akak tengok ni daripada 2018. Dia beri nafas baru kepada MCA. 1, calon semua muda. Betul. 2, dia ada batch baru ni, jurucakap dan spokesperson MCA who speaks very well in Mandarin, bahasa Melayu and English, and they are on social. Dia tak pergi dekat surat khabar Cina ke surat khabar Melayu menulis secara lama, tak. They are on video explaining things. For instance, apa kios hantu tu, apa projek dia? Kios hantu. Kios yang komen punya kios lah. Yang komen KPKT punya kios tu. Yes. Kalau you tengok dia punya viewership on TikTok kan,
it reaches puluhan ribu. Double tap. Kalau double tap puluhan ribu, Muklis tahu ni. Maknanya yang watch lagi banyak. Yeah. Dia beri nafas baru dengan cara baru. Kalau tidak, kita dalam barisan quite hierarchical. Nak buat apa-apa kena tanya bos kan. Nak bertanding minta dengan bos, nak cara nak berkempen minta dengan bos. Dia revamp semua tu. So instead of losing all, dia menang 2 unexpected seats. Satu. Lagi satu, yang keliling Datuk Seri Presiden ni pun orang muda. Okay, kalau kita tengok Datuk Seri Najib, yelah kita muda as opposed to his counterpart. Tapi masa Datuk Seri Najib terbahagi banyak kepada, if I may say, dia punya UMNO warlords. These are the people who supported him tau. Datuk kena jaga. Macam Presiden MCA lain sikit after 2018. Itu yang menyebabkan dia orang menang di Dia start Johor. create ada influencer dia orang sendiri. Influencer dia orang sendiri, and all about your age, so between 30 to 39. Yeah. So these are the people, the face that people wants to see. Betul. Bukannya kita tak nak politik ni, tak ada orang tua langsung. Tak baik, tak boleh lah panggil dinosaur semua. But kalau nak bercakap di screen, you nak tengok siapa. You know this. This is about content. That is acceptable voice and also face. So instead of losing all 7, dia menang 2. Unexpected. Dan dia giant killer tau. Betul? Yes. This is not the same like Linggi. Sebab Linggi, Datuk Faizal memang dah incumbent. Cuma the ex-MB pergi masuk kawasan. I think that was very brave. I tak tahu. Betul Kalau lah. tanya I strategi apa tu. Dia, kalau kita, benda ni pun saya cakap dalam ceramah saya pergi Linggi lah. Kalau kita tengok movie-movie perang kan, askar lah pergi dulu, general last sekali. Precisely. Kalau cerita-cerita gangster pun anak-anak buah pergi dulu. Setuju. Ayanda Taiko last sekali. Betul. Ini Panglima pergi dulu. Kalau yang dia lawan tu, kalau contoh dia pergi lawan pengurusi perhubungan pengurusi perhubungan UMNO, okey lah, macam satu level lah. Betul. Ini pergi lawan Datuk Faizal. And then of course you nak bertanding, you buat research kan. You ada orang di lapangan, you ada orang di media. Datuk Faizal ni orang yang perform. That means dia Dia ingat berkhidmat. Datuk Faizal ni Dia duduk kecil-kecil situ. anak. Melainkan kawasan tu tak dijaga. Betul. So mungkin you ambil risiko tu. Dia orang situ, dia memang serve situ, dia pernah jadi YB, dia pernah jadi ketua Betul. pemuda, dia ketua bahagian. Betul. Dan dia orang yang sangat pleasant kalau tengok bekas MB Negeri Sembilan ni, dia bercakap tanpa emosi. Dia orang yang measured. Betul. Emosi in politics, probably there are times that is good, but you use it all the time, you terjerit-jerit dekat mikrofon you, you'll be rejected total. Orang tak nak dengar jerit-jerit ni. Sakau. Akak cakap apa dekat Arif? Akak tak boleh orang jerit-jerit ni. Yang jerit-jerit ni siapa yang akan masukkan ni? Akak suka lelaki yang tak jerit-jerit. Gelak dia. Sakau. Satu lagi Kak, bila dah menang di Negeri Sembilan ni kan, menampilkan seorang MB yang tidak dibualkan lah sebab tu kempen. Dan MB ni pun agak berumur lah, kan? 67, 68 macam tu. You can see from the... Yeah. And then Dia pun dah jadi 7 penggal dah. dah jadi 7 penggal. So macam tadi akak kata MCA menampilkan orang muda, orang yang orang nak tengok di skrin lah kan. Tiba-tiba UMNO came out dengan orang yang umur 67 jadi MB. And of course kita tahu prerogative to decide untuk memilih MB ni adalah prerogatif yang di-Pertuan Besar kan. Tentu sekali macam itu pun kalau kita tengok di media, katanya Datuk Zahid ada membawa 3 ataupun 4 nama lah untuk dipilih. Viral apa WhatsApp tu. So moving forward ni, since Tuanku pun dah memilih Datuk Ismail Hasim. So kemudian ada pula lah ura-ura kata nak buat timbalan exco. Ni kalau tengok kat social media ni, orang dah memang start bercakap lah kan. Orang kata ni nak guna duit rakyat lah, itu sebagainya. Kemudian ada pula statement daripada MB mengatakan kita berada dalam kerajaan perpaduan di peringkat nasional,
Jadi macam apa salahnya lah kalau di negeri pun Bunga-bunga tu. bunga-bunga kita nak pergi Melaka pula. How do you see this? Yeah. Ni Datuk Najib juga pesan ni. Because once you in a consolidation of power di Putrajaya, you powerful, you boleh buat polisi, you Perdana Menteri. Tapi ada satu ambit lagi dia kata you have to really care and invest in relationship masa with the 5 royal houses lah. Keluarga macam sekarang ni kita ada impas lah kita panggil ni. Okay, I say this my point of view without implication of malice to apa cerita bosku. Apa yang terjadi di Negeri Sembilan ni satu je. Dia tak berkenan orang lain. Dia nak satu nama tu sahaja supaya dia boleh foster good relationship with that person. Tapi kalau ikut asal dan resamnya demokrasi, yang menang pilihan raya boleh melantik lah. Siapa di antara parti yang menang ni boleh melantik wakil lah. Kalau di parlimen kita melantik Perdana Menteri. Kalau di peringkat negeri kita melantik menteri besar. Cuma tidak jadi begitulah. Dan I understand kalau I jadi Datuk Zahid pun this is a very delicate situation. Like you said, going to Melaka, probably we have good relationship with Governor of Melaka. Tapi bagaimana menuju pilihan raya umum yang sebelum tu Sarawak. So sangat delicate. Kalau macam Datuk Najib akan tengok he handle it very very well dengan 5 royal house tu. But not everybody can do that. Kerisauan saya ni bila di Melaka, di Sabah dulu kita tak bersama dengan Pakatan Harapan sewaktu berkempen. Tapi bila dah selesai then kita join and ambil post exco. Yes. So orang dah start bercakap lah kan. Itu hari cakap lain, ni cakap lain. Kalau benda yang sama repeated dekat Negeri Sembilan, saya rasa susah lah orang nak percaya lepas ni kan. Kalau kita kata kita akan go solo. Sebab mandate tu to undi orang Melayu lah basically. That puts you into the government of Negeri Sembilan. If you find other way, you are not Johor nak ada timbalan exco. Because Datuk On Hafiz menang bukan majority 2/3 ke. Dia menang super majority. So dia boleh literally buat apa dia nak lah. Macam kerajaan negeri PAS. Dia boleh PAS di Terengganu. Dia boleh buat apa saja sebab dia tak ada opposition. But you are like this. You are patchy. You dengan PAS. So you have to foster on that and not do anything funny. Kalau I tak buat timbalan exco tu, I tak ambil risiko langsung. Kalau I menang, I perform dulu first 3 years, 2 tahun baru I main politik. Dia adakah jawatan timbalan exco tu untuk orang kata apa, nak menjaga hati kawan-kawan ni? Nak bagi gaji lah. Bagi gaji, bagi driver, jaga hati. Look, I give you this. I still support you walaupun kita tak bertanding bersama-sama. You mengkhianati mandat tu. Better not to Not do that. cool. Tapi then again, akak bukan presiden parti. Akak boleh cakap je kat podcast kau ni. Dan macam tadi akak mention di Terengganu, kita kosong kan. Now kita ada persefahaman dengan PAS. Betul. Okeylah, Johor dah selesai, Negeri Sembilan dah selesai, Melaka pun InsyaAllah mungkin akan bersama dengan Perikatan Nasional lah. Siapa mungkin cakap macam tu? Sebab Datuk Seri Utama Abdul Rauf perform. No, what I mean is di Negeri Sembilan kita bersama dengan Perikatan Nasional. Okay, so nanti menuju ke Melaka pun okay. mungkin akan bersama dengan Perikatan Nasional lah. Kan? From the look of it lah. Ya. Tapi di Melaka, di Negeri Sembilan ni memang PAS ni tak banyak kursi, Perikatan Nasional ni tak banyak kursi. Betul. Moving forward nanti nak ke PRU kan. Macam ni lah Kedah, Terengganu, Kelantan. Macam mana nanti nak bagi, nak nego ni, sebab macam Terengganu kosong. Kalau matematik dia siapa menang stay, maksudnya dekat Terengganu tu BN takkan ada peluang nak bertanding. Tapi kalau Mukhlis tengok colour and then you padankan dengan peta you, zon utara utara bukan belah timur, utara maknanya Perlis, Kedah. Itu semua zon hijau. Dan kita pergi ke Kelantan, Terengganu dan Pahang. Let's admit it, Pahang doesn't belong to UMNO. Pahang it's actually green. Kalau kita ikutlah, kita tengok siapa menang, siapa kalah, and kenapa kita dapat MBC, you all berdua pun tahu kenapa to pave way for Anwar to become Prime Minister. Itu zon hijau
Zon biru di selatan tanah air. Apa itu zon hijau, merah, biru? Merah tinggal mana? Merah tinggal Kuala Lumpur, Selangor. Selangor pun yang bahagian selatan Selangor dengan barat dengan timur. Utara PAS dah buat penetration dengan bersatu. Last state election in 2023. Dan kalau kita gabung undi antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, ramai terbalik tu. If you go on thread, you can see this. Dia orang letak keputusan pilihan raya sebagai contoh. Tambun, Datuk Seri Anwar menang berapa, BN dapat berapa, Perikatan dapat berapa. Assuming they are together, that's what I said just now. Datuk Seri Anwar could not sustain the Tambun seat sebab majority dia 5,000 je. You nak jadi Perdana Menteri, majority di parlimen you kena handsome, barulah orang nampak macam gempak Datuk gempak. Tak boleh challenge Datuk di kawasan parlimen, and I won't challenge your policy or your being in Dewan Rakyat. Kena kuat. Kak, kita kembali ke tajuk kita pada malam ni, PH diambang kehancuran. Siapa bagi ni? Kau bagi? Ada bagi ke? Ini tak tahu ni peminat-peminat kita saja sajuk dia. Yang bagi hancuran Okay Kak. Kita tengok sekarang ni PH okey lah. Anwar PMX sekarang ni menuju kerajaan. Tetapi parti yang beliau wakili ni, Pakatan Harapan ni, hanya ada 2 negeri. Selangor dan Pening sekarang Pulau ni. Pinang. Negeri Sembilan dah hilang. Kita pun nampak trend ni akan ke Melaka, seterusnya ke Sarawak dan Selangor pun katanya pun dah goyang juga ni nak bubar ni kan. Dah ada ururan Datuk Seri Amiruddin kata itu. Jadi Kak, saya nak tanya Akak sebagai penganalisis politik, penasihat komunikasi strategik, apa sebenarnya masalah Pakatan Harapan ketika ini? Kenapa mereka ni ditolak nampaknya secara besar-besaran oleh masyarakat Cina pun kita nampak. Sebab masa di Johor itu kita nampak ada mula-mula takut juga, orang kata Cina penuh ni dekat highway ni kan, kat arena ni banyak ni Cina nak mengundi itu di AP ni, tiba-tiba swing habis semua kan. Jadi membawa trend tu ke Negeri Sembilan pula. Jadi apa yang akak nampak Kak sebagai seorang pengasas politik, apa yang akak nampak kenapa benda ni terjadi, kenapa Pakatan Harapan ni ditolak total sekarang ni Kak? Adakah salah komunikasi strategik dia ataupun janji-janji tak ditunaikan ke, macam mana? Yang tu. Yang nombor 2. Ada perkara utama paling wahid dan paling penting lah. Akak rasa Datuk Seri Anwar tak berapa popular, kerajaannya tak berapa, I'm gonna cut it, tak popular. Malah dimarahi oleh rakyat sekarang kerana janji. Okay. Janji ni I remember pretty clearly lah. Sebab untuk pilihan raya 2018, akak mengetuai, of course bos di atas Datuk Najib, di bawah Datuk Seri Rahman Dahlan, kemudian akak dan 10-11 orang yang lain untuk menulis manifesto, draft manifesto. Rafizi dah keluar manifesto dia, memang tak boleh lawan. Kita ada 322 prayers, Rafizi hanya ada 10 yang dia highlight, but it's very very popular. Ours look memang pay lah in comparison. Orang tak nak bayar, orang tak nak baca pun. Kenapa? Sebab janji seperti menghapuskan hutang PTPTN, menurunkan kadar tol, menghapuskan GST. But having said that, kalau ada GST sekarang dah 40 bilion setiap tahun, tak apalah. Dah jadi, nak buat macam mana? Ni antara benda yang bila you tak boleh buat 3 years down the administration, of course lah you kena marah. Orang nak tengok Datuk Najib setahun selepas dia jadi Perdana Menteri, dia keluarkan GTP ETP. Itu plan. Orang nak tengok you execute. Ada apa dalam GTP ETP? Benda yang paling jelas, Muklis boleh nampak, HSR of course cancel, ECRL, PEM Borneo Sabah. Ini benda-benda yang nampak tau depan biji mata you. Yang benda-benda yang asas harian seperti sekarang dia tak panggil BRIM lah. Sekarang bantuan SARA. Lepas tu Kedai Rakyat Satu Malaysia, Klinik Satu Malaysia. Yang you pergi renew passport, you tak payah lagi pergi JPN. Itu semua government transformation program. Benda tu berjalan. So you tak adalah kena bebel sangat. Bila you 3 tahun jadi PM, di setiap pentas, tak kisahlah di Putrajaya, majlis rasmi atau di pentas politik, sakau. What is that? You tak tunjuk display your statesmanship.
aku ni Perdana Menteri. Aku ada banyak benda nak bercakap pasal negara aku menuju masa depan, pasal education, pasal anything, not Sakau. Tapi kalau you tengok speech dia for the past 6 months, is only that. So, kalau you cry Sakau-Sakau, siapa ketua eksekutif pertama negara? Dia kan? Tangkap lah. You don't go and complain and then you expect siapa? Orang bawah you buat, you lah buat. You the leader. So you show leadership. So bila you dah overuse tu, kena marah lah. Rakyat marah dia. Masih lagi laung reformasi. Dah jadi Perdana Menteri takkan tak boleh lagi. Okay, I nak cakap kepada geng komunikasi belah Datuk Anwar, you tak boleh pakai reformasi tu dah. Bos you dah jadi PM. You faham tak? Reformasi ni untuk opposition. Setuju tak, Om Clear? Yes, Sebab kita nak reform the policy that is not good so that you vote for me. But if I'm Perdana Menteri Elviza, I tak akan pakai reformasi. I akan pakai benda-benda yang macam sedap mati. Transformasi, Satu Malaysia. Nanti orang cakap bos pula. Tapi I tak akan jerit lah. Yelah. Sakau, dan I tak akan jerit reformasi. Kau tengok dia dekat Johor sebelum dia naik kereta. Lawan tetap lawan. You lawan siapa? Aduh. Janji reformasi ini menyebabkan kerja speechwriter dengan komunikasi strategik amat sukar kalau bos you begini. Sebab dia tak ada Elviza dekat Stratcom tu. Memang tak lah. Sebab Elviza belah biru. Dia sudah tak ada. Dalam kita tengok kerajaan hari ni lah kan. Ini memang sesuatu yang tak pernah berlaku lah kan. Dekat negeri ni kita combine dengan orang ni, dekat ni kita combine dengan orang ni kan. Memang situasi ni tak pernah berlaku. Dan politik hari ni adalah politik yang anything can happen. Apa saja yang tak pernah jadi boleh jadi. Yang tak terjangkau di fikiran pun boleh terjadi. Setuju? Dan hari ni kita dalam Barisan Nasional ni, saya nak kena cakap ni, nak kena berlapik sikit. Betul. Sebab takut kan terlepas cakap susah tarik balik kan. Betul. So apa yang saya nak tanya kat ni adalah, kita berada dalam kerajaan kan, part of it. So di Pulau Pinang sekarang ni, hari ni berapa bulan? Hari ni 5 bulan. 5 Ogos. Katanya 8 hari bulan nak decide. Betul. Sama ada BN. DAP nak decide. Kerajaan negeri lah nak decide sama ada nak bersama dengan Barisan Nasional lagi ataupun tak. Tapi kalau contohlah decision dia tu BN tidak lagi, kami tak mahu lagi bersama dengan BN. Of course kerajaan negeri tu tak tumbang lah. Sebab BN hanya ada beberapa seat je kan. Tetapi tindakan tu boleh membuatkan di Pahang pun kita tak nak bersama dah dengan DAP, dengan PH. Di Perak pun kita tak nak bersama. Runtuh lah semua. Dan tindakan tu boleh membawa kepada, dah kalau contoh kat Pahang, dia mungkin akan jadi equivalent lah kan, 18-18 tak silap saya. So macam mana nak tadbir negeri kalau dah jadi sama kan? Kalau contoh kita bersama dengan PAS lah 18-18 kan? So bila jadi keadaan haywire ni, dia akan bubar lah. Which is, saya tak rasa lah at this point of time, kalau saya PMX lah, saya tak nak lah bubar sebab boleh jadi ex-PM. So kalau saya akan nak try drag lah. So adakah tindakan DAP di Pulau Pinang ni cuma macam nak test the water ke, nak threaten BN, look, jangan lebih-lebih sangat. Atau akak rasa macam mana? Kalau akak lah DAP, I spoke about this with couple of my DAP friends, Kiaming semua. Akak keluar. Sebab kekuatan DAP tu adalah undi orang Cina. The moment you are compromising this, you look what happened to you in Negeri Sembilan tau. Your number 1 terbalik by 500 vote to John. You guys nampak kan John tu? Allah mudanya. Yang kira-kira hijau lah dalam politik. Defeat you, the lion in your party. The message is very clear. You buat perangai, we're not going to vote for you. We, the Chinese voters, back you up. 90% of Chinese vote in this country came from DAP. Kalau akak yakin dengan kekuatan akak di luar bandar dan semi-urban, DAP, akak keluar daripada kerajaan Madani to teach my counterpart a lesson.
look Anwar, I've been with you all this while dari 1998 berapa election 2004, 2013, 2018 sampai sekarang you jadi PM. This is how you treat me. You tak buat reform you semua. I'm out. So probably diorang masih boleh menang kerusi tradisi dia pada pilihan raya ke-16 kalau saya nombor 1 di AP. But then again, please duduk kat atas ni Syok. Driver, dia penyokong. Dia is a chair that tak ada orang nak willingly give up macam Nik Nazmi dan Rafizi. I thought that was very, very brave. Dan kalau di AP keluar daripada kerajaan hari ni, I think yang paling happy Rafizi dengan Nik Nazmi juga lah. Aku dah cakap berapa lama dekat korang. Itu pun satu lah Mukhlis Arif. Aku tak tahu macam mana Datuk Seri Anwar can lose Rafizi. Datuk Syana sekarang macam Lone Ranger ke Dia macam seorang-seorang fighting the front battle by himself. Orang kanan dia Rafizi dah tak ada. But how did you lose him? How did you lose Rafizi? Okay, our political inclination of course different akak dengan Rafizi, but I tahu dia general perang. Setiap ahli politik will need one, especially if you are a prime minister. Dia start dengan langkah kajang. Look at how he executed it. Orang cakap tak demokratik lah apalah. He made it happen. Anwar won in Port Dickson. Anwar won in Tambun. Semua election lah Rafizi. Rafizi tak ada kat mana start? Sabah. Apa adik? Uyuk. Dia sekarang ni keadaan kalau kita letak PKR dengan UMNO kita tengok PKR is losing dia orang punya ni lah core anchor dia orang ni. Whereas dalam UMNO ni kita getting back macam kita dapat balik KJ, get back Datuk Seri Syamuddin, big names lah kan. Dan alhamdulillah jugalah macam KJ, Datuk Isham semua ni dia orang tidaklah mengambil tindakan macam Rafizi terus pergi buka parti baru kan. So tapi good things for UMNO lah, whereas kita strengthen balik. Setuju. Kan. Setuju. Tapi PKR ni orang nampak macam kelam kabut. Macam nak kangam lah kan. Kelam kabut. Kelam kabut. So moving forward untuk election Melaka, untuk Sarawak pun orang pun tahulah. Of course. Abang Jo lah. Abang Jo Premier. Tak payahlah orang lain kan. Premier Sarawak hari ni pun dah pergi menghadap dengan tuanku. Yes. Orang pun tahu Sarawak memang tak nak lah bersama dengan DAP ni kan. Dan takkan Barisan Nasional nak terpalit dengan apa tu pertelingkahan tu kan. Betul. So lama mana lagi aku rasa Barisan Nasional ni mampu nak bertahan dengan kerajaan perpaduan ni? Memanglah Barisan Nasional. Memanglah Sekjen UMNO kata kita memang berjanji sampai PRU kan. Tapi dengan keadaan yang berlaku hari ni kucak-kacirnya dengan all the mess semua ni, berapa lama lagi akak rasa boleh bertahan ni kerajaan Barisan Nasional dalam perpaduan ni? Untuk Datuk Zahid buat keputusan tu kan, Datuk Zahid ni memang orang lama. Dia punya political movement korang jangan main ni kanak-kanak. Dia strike when the iron is hot. Say whatever you want about him, but he is a political maneuver. Dia kena tengok apa yang berlaku sebelum ni. Bagi contoh masa Datuk Seri Najib nak menghadapi pilihan raya 2018 yang kita kalah tu, dia cakap buat pilihan raya Datuk selepas Commonwealth. Because Sukansi. Sukansi, because the feeling was very good. The bursa is rallying. Semua bagus lah, semua positif, semua hijau sentiment. But I do not know apalah consideration lain Datuk Najib ketika itu. Dia tak panggil pilihan raya tu. Dia buat Mei 2018. Enough masa lah untuk kita get caught in the wave and we lost federal election after 67 years tau kita jadi government. Tu satu, Datuk Najib. Datuk Seri Ismail Sabri. You all ingat ini recent. Cakap at the conclusion of the previous 2022 general election of Johor, the feeling was very good. Kita macam recover after 2018.
there's a call in the party for Datuk Ismail Sabri to dissolve the parliament. Masa tu dia Perdana Menteri. Dia Datuk Ismail dia Perdana Menteri tapi dia bukan Presiden parti. So masa tu keadaan tu pun unik juga sebab sebelum ni Perdana Menteri semua Presiden parti. So Datuk Ismail kena pressure to strike while the iron is hot supaya kita boleh menang PRU ke-15. Tapi dia tak berubah. Dia tak berubah. Jadi kita November 2022 itu yang tinggal oyuk 30 kursi 26 UMNO. Imagine Datuk Najib menang 88 kerusi Melayu pada tahun 2013. 2018 tinggal 50. 2022 tinggal 22. Kalau trajectory tu lagi ni itu yang Datuk Zahid. Kalau saya fikirlah history jadi macam ni. Kalau kita panggil lepas Sukan C tu, kalau kita panggil lepas Johor tu, mungkin kita menang balik. Itu consideration. Adakah akak cuba memaksudkan call the election sekarang lah? Sebab dia gini, election lah ini pun orang-orang dalam parti lah aja. Wave Melayu tengah kuat. Lagi satu, kalau kita masa tu kerajaan, kita panggil snap election, historically is always advantageous to the government of the day. Because opposition ni dia tak ada banyak access to government machinery, money and all. Dia caught off guard, terkejut, election. Lepas tu you you pendekkan tarikh kempen. Dr. Mahathir pernah buat ni, tak ingat tahun bila. Jadi orang tak sempat nak kempen lama-lama, you menang lah. Itu advantage dia. Tapi kalau rasa tu tak boleh menang, Datuk Seri Anwar baiklah tunggu saja sampai November next year, November 2028. Habiskan term lah, maknanya enjoy full term as Prime Minister. Cuma dia ada juga risk tu sebab dia tak menang pilihan raya. Macam mana nak cakap? Dia tak menang pilihan raya lah. Dia ada 80 kursi je. Macam mana kita the sweet number is 112. So by the grace of Barisan Nasional, Sabah and Sarawak Block, dia jadi Perdana Menteri. Warisan dah keluar. Kalau BN keluar, kalau Abang Jo dengan Haji Ji ikut macam mana? Terbalik kat tu. So dia risky. Yalah. Not in a comfort zone lah nak comfort zone. Kalau macam Datuk Najib dulu, bila dia menang 2013 tu, kita dah banyak kerusi hilang. Dia rasa nak marah sebab dia tak dapat undi Cina. Itu yang keluar headline, apa lagi Cina mau. But you know what's the difference between Najib and Anwar? Najib won the election hands down. Memang Barisan Nasional punya kerusi forming the majority in Dewan Rakyat. Anwar doesn't. Kalau 40 esok DAP keluar, BN keluar, Pak Syekh pening. Sadaqallahul Pak azim. Syekh pening. Seri Anwar bukan Pak Syekh. Tapi kita santai-santai je. Dia memang akan belai DAP lah cerita dia kan, supaya DAP tak keluar lah. Tapi DAP kuat. Sekuat mana DAP Muklis, sekuat itulah PAS. Tapi DAP pun dia pun tak nak terpalit juga sebab dia akan kata aku kalah ni bukan sebab aku kalah ni sebab KR, aku kalah ni sebab BMN. Kan dia akan cakap macam tu. Siapa nak, orang gila pun nak cakap aku gila. Betul lah tu pun cakap juga. Dalam dia punya media statement pun Anthony Loke kata saya kalah kerana difitnah, saya kalah kerana itulah, kerana inilah kan. Dia jadi macam sore loser. You jangan sore bila you lose. Okay, saya kalah, saya akan memperbaiki hands down. So you memang takkan lah. Lick your wound for 1-2 days, then you berkhidmat lah balik. Ni lagi satu akak nak cakap pasal Presiden MCA. Sehari selepas Datuk Uwi ni, selepas keputusan PRN Johor, of course ada kerusi MCA menang, ada kerusi kalah. Dia suruh semua calon yang bertanding turun kawasan menyantuni rakyat dan cakap terima kasih the next day. Macam no rest day lah. Kalau yang menang tu, of course dia semangat lagi cakap thank you. Kalau yang kalah tu, that's why I wrote on my thread, ya Allah tak sempat nak kesal air mata, buah aku dah suruh pergi kerja. I think President Party should probably emulate after Tadi him. agak cakap MCA dah revamp balik apa semua kan. Macam mana MIC pula? Itulah kan selalu Di Johor dapat perform lah, tapi di Negeri Sembilan tak ada rezeki. ni pun pasal ni tahu face dengan nama juga. Macam Datuk Seri Najib dulu dia ada Indian blueprint tu. Lepas tu dia ada orang-orang parti yang kuat nak support dia. Sekarang ni suram lah MIC, and I'm so sorry for not paying so much attention. Jarang sangat tulis pasal dia. MCA kita tulis, barisan kita tulis, macam presiden lah.
we know what's the problem in MIC, right? Do you? Leadership could be better. I thought so. Tapi dia dah menang baru ni. Di Johor. Tapi di Negeri Sembilan tak. Oh, itulah. Tak apalah. Phoenix nak bangun dari ashes. Itulah kak. Bila nak tanya pasal bosku, macam-macam orang kita dah cerita dah ni. kita akan melalui fasa tu. Kita bergosip on camera. Akak tadi ada cakap MIC menang walaupun MIC tak perform lah apa semua kan. Tapi akak tengok macam mana keadaan sekarang ni. Adakah BN UMNO ni dah betul-betul kuat ataupun orang marah dengan PH ni? Yalah, MIC boleh menang. Kita rasa macam mustahil tu dekat Perling tu kan. Tapi Perling betul. Perling. YB Zoro tu kan. Kita rasa tempat memang tempat Cina, tempat DAP. Tapi boleh menang dia pun tak sangka. Makin Zoro lah dia kan, keluar pedang semua. Tapi akak tengok adakah kemenangan ini adalah disebabkan BN tu dah bangkit betul-betul kuat ataupun kerana orang terlalu marah dengan Pakatan Harapan dan DAP? Is combination of both, tapi leaning towards Pakatan yang DAP pun tak semua orang kena marah kalau Arif tengok betul-betul. Yang selalu kena marah macam nama-nama yang akak sebut tadi. Datuk Seri Anwar, Amiruddin, Datuk Seri Saifuddin Nasution. It's very individually focused tau. Okay. It's how you handle your media, how you conduct yourself in front of the camera. Kalau orang Terengganu cakap nyekik lah mu ni, you buat apa pun depan kamera tu tak betul je tengok. Tak betul. Macam annoying. So you're no longer apa kita cakap tadi please screen darling. Kalau bagi contoh YBKJ, dia screen darling. Dia buat apa pun okey je lah, comel je lah kan. Semua peminat dia okey. Seorang lagi screen darling. Syed Saddiq. Boyfriend Bella. Akak pun tengok sungguh lah. Tunang Bella Astila. I think he's a screen darling. Benda dia buat, cara dia cakap. It's organic and spontaneous. Some of the old politicians don't get that. Kak, apa tu kita masuk akan nak cakap pasal bos kan. Kita pun nak cakap pasal bos lah. Di Johor kita tengok naratif yang diorang cuba bawa kat 1MDB. Najib Razak. Najib diorang nak cuba takut-takutkan rakyat ni kalau BN menang, Najib bebas. Lepas tu di Negeri Sembilan pula kalau BN menang, Datuk Zahid jadi PM lah. Ada benda-benda yang macam cuba menakut-nakutkan orang Cina. Soalan macam kalau UMNO ataupun Datuk Najib ke Zahid ni berdiri kuasa, Malaysia ni akan jadi malapetaka lah, huru-hara lah. Jadi akak tengok di Johor benda tu gagal. Jadi soalan saya kak, adakah isu Datuk Seri Najib ni dah tidak diterima ataupun rakyat dah mula muak dengan isu Datuk Seri Najib dan orang rasakan Datuk Seri Najib ni mungkin orang kata apa tu dah teruk sangat dia hanya ialah datang simpati pula kak. Macam mana akak sebagai pengasas politik akak nampak macam mana trend tu kak bila keluar dah cerita Datuk Seri Najib ni? Sebab baru-baru ni saya tengok di media bila keluar cerita Datuk Seri Najib, ramai komen-komen ni marah ni. Sudahlah, janganlah cerita Datuk Seri Najib ni kan, kau buatlah janji-janji kau dulu apa semua kan. Jadi macam mana akak tengok kat trend ni kak? Akak mesti ada membaca juga kan komen-komen ni, apa semua di threads apa semua. So macam mana kak akak nampak? 4 pilihan raya lah akak terlibat secara langsung. Overuse dah 1MDB tu. Overuse Overuse. They cannot. Okay. Tapi kalau Arif dengan Muklis tengok RCI tabung haji tu pun reveal late into the campaign of Negeri Sembilan. Towards the end. Dia nak cantas apa tu, kalau you tengok itu pentadbiran Datuk Seri Najib, itu semua orang-orang Datuk Seri Najib, which eventually akan disabit kepada Datuk Seri Najib jugalah. Dan akhirnya kalah. So moving, kalau I strategist for Pakatan Harapan, Fak Melaka ni I dah sejukkan nama Najib ni. Jangan lagi kita fikir benda lain. Tapi also they lack of things to talk about. Kalau dulu kita nak pergi election, kita bawa kita punya report card GTP, ETP, apa ke I kutip GST. So macam memuji diri sendirilah, but at least you ada bahan. You tak ada sleep on your job. Orang duk terus dia pasal tu je harga minyak, PTPTM, benda yang you janji yang tak feasible.
ini juga akak ingat Datuk Najib pesan masa buat manifesto, masa research tu. Never ever write in the manifesto things that you cannot deliver. Kalau late, kalau ada masalah, kalau kita nak buat HSR, pengambilan tanah misalnya, benda yang you boleh explain, yes, is feasible. You jangan janji benda populis yang you tak boleh deliver. Sebagai contoh, dia tanya, Datuk, ni dia dapat sangat sambutan ni, dia hapus PTPTN. So dia explain, Afiza, kenapa kita tak boleh hapus PTPTN? This is the system and this is the spirit. So kalau you hapuskan hutang tu, dia jadi beasiswa lah. So you no longer providing opportunity for the future generation to benefit from PTPTN. So dia pergi janji tu. So itu yang menyebabkan orang marah. So itu je. Akak rasa dia kena cari isu baru lah. Which is time or not on his side. Too late already. Nak buat GTP, ETP semua macam tu makan tahun. You kena duduk dalam lab, you kena ada research, orang macam Datuk Seri Idris jalan. You cannot just plug figure from the air. DAP has lost Kiaming, PKR has lost Rafizi. Siapa yang tinggal tu? Mungkin kesalahan Datuk Seri Anwar, dia letak anak dia Kiaming tak boleh masuk jadi MCA. boleh affiliate. Tapi nak cakap apa dekat Datuk Najib Mukhlis nak masuk MCA? Tak daripada dia duduk buat podcast je dengan KJ tu, baik dia masuk. Rasa minat Kiaming pun ni lah. Minat dia research kan. Dia buat juga kerja consulting work lah. Minat dia first wasn't really politics. Policy Kiaming tu. And High Rocks. Tak apa tau. High Rocks. Kalau masa buat manifesto tu kau macam tadi akak kata, Datuk Najib pesan jangan janji something yang dia tak boleh buat kan. Macam mana you nak tahu government ada kemampuan untuk buat ke tak buat waktu draft manifesto tu? We are guided by RMK 11 and 12, rancangan jangka sederhana dan rancangan jangka panjang. Again, kita tak boleh buat suka-suka hati kita. And of course, overarching by GTP. Kalau you tak ikut funnel tu, you tak boleh buat. Mukhlis tak boleh lah cakap nak buat kampung Mukhlis kat mana? Penang. Tiba-tiba nak buat HSR ke Penang kalau tak follow under all the transformation program. Maaflah saya nak tanya, Datuk Seri Anwar ada apa transformasi program dia? Macam mana dia nak rectify atau buat sesuatu yang lebih baik to top up the previous government? I don't see any GTP, ETP. Kalau benda yang ada pun SARA semua tu is a rebranding. You bagi nama lain, spiritnya tetap sama. Klinik Satu Malaysia tu kalau nak ni revive aja. A lot of people benefit from that. Aku cakap tadi GTP, ETP apa semua dah, KDNK apa semua ni kan. Ini orang-orang urban dia faham. Betul. Dan benda tu dekat dengan dia, penting bagi dia. Tapi saya tengok PH ni bila dia cakap hapuskan hutang PTPTN, hapuskan tol, harga minyak turun kan. Dia punya manifesto tu, yalah memang benda tu dia janji popular tak boleh buat kan? Tapi popular lah sebab benda tu orang urban ke orang kampung ke benda tu sampai. Setuju. Akak setuju dengan Mukhlis. Kenapa BN tak memilih, I mean moving forward lah, nak buat manifesto, cari something yang dekat dengan semua lapisan masyarakat. Ataupun sebab akak pernah ada pengalaman buat manifesto ni, ataupun tak boleh semata-mata dekat dengan rakyat, perlu juga nak kena tengok ni lah polisi dasar ekonomi ni apa semua ni. Dia ada target market kita tu, walaupun ada polisi dan funnel, target market dia. Kalau kereta api, siapa yang akan berminat? Kalau reform of education, kalau kita banyakkan duit sekolah daif, siapa di Sabah Sarawak? Dia ada dalam Excel tu, dia boleh overlap. So maknanya kita ada 2 point untuk golongan guru di Sabah. So that's what we should do. But I think after 2018 manifesto kita pun dah tak sedetail dengan comprehensive the one that Datuk Najib did. We took about election May, almost a year, 11 months daripada research. Every other day and every weekend kena brief Datuk Seri Najib atau Datuk Seri, masa tu Ketua Pilihan Raya Datuk Seri Zahid lah sebagai Timbalan Perdana Menteri, and they gave the time, they gave the direction. They are very dedicated dulu. Sebab nak menang pilihan raya. Tapi sebab macam Mukhlis cakap, kalau Allah cakap it's not. You perlu usaha saja. Of course dalam
dunia ni kita kena usaha lah. Tak boleh lah. Betul, tak boleh lah tunggu tak apa Bila lah. masuk jalan raya tawakat je lah kan. Betul, kita dah buat yang terbaik. But it wasn't. Rafizi won hands down in that manifesto. Kak, ni kita masih bercakap pasal bos jugalah Ramai juga nak tahu Kak, Akak memang dalam team bos since 2011. 11 rasanya Kak masuk ketua. Sebenarnya Kak tak ingat sebab lama sangat. Okay. Kena tengok balik iPhone punya gambar. memory. Tapi lama lah. Lama? Duration tu lama lah. Lama. Jadi sampai ke 2018 kita kalah. Ketika itu macam-macam ni ramai nak tahu juga ni kan. Ketika itu ramai orang kata Datuk Seri Najib mendapat nasihat yang salah daripada pegawai-pegawainya, penasihat-penasihat politiknya. Akak ada dalam tim. Akak ada bersama Datuk Seri Najib. Ingat nak kata akak one of them. Kita tak nak. Kita nak tengok akak tu mengaku ke tak. Tapi tak. Tak. Tapi gambaran yang dibuat ketika sampai hari ni. Datuk Najib ni dapat nasihat salah ni daripada pegawai dia. Akak sebagai orang yang ada dalam tim, akak bersetuju ke tak benda ni, ataupun akak rasa macam ni mengarut dah kan, Datuk Seri Najib kalah sebab fitnah, bukan sebab mendapat nasihat yang salah. Pandangan akak, mungkin akak boleh bagi tu pada kawan-kawan kita Dia akak kebenaran tuduhan. Tak setuju lah. Dia macam ni. Tak setuju tu bukan sebab akak beri nasihat pada Datuk Najib. Tidak. I'm not his political empire. Akak pekerja di belakang tabir. Maknanya akak tak ada political ambition. Yes. I just want to serve and serve not only Datuk Najib, my country as well. So mission tu lain cuma ini pun yang Datuk Najib ajar akak. In my field lah, dalam sektor yang akak kerja ni, where the ability to speak, the ability to write, to articulate your point of view, to put forward your argument and win it in the course of 20 minutes, 50 minutes. Itu semua komunikasi. The art of talking, the art of writing, you communicate, you bagi ke orang. Exactly. It's very, very important as a politician. Datuk Najib juga ajar akak, ini memang akak tak ada orang ajar, tak akan ada sekolah ajar ni. Ni melalui kerja dengan dia belajar ni. Equally as important yang skill bercakap, menulis, pandai research semua tu tadi, is the art of listening. Kenapa akak cakap ni pentingnya mendengar ni? Kita kena jadi pendengar yang baik. Datuk Najib dia pendengar yang baik. Semua orang datang, dia akan dengar. Itu yang orang cakap dia ambil nasihat salah. Tapi sebenarnya perception tu salah. Dia dengar semua orang dari kecil-kecil manusia sehinggalah ke presiden and king and queens of the world. Because he's just a good listener. Throughout working with him baru akak faham. Akak kena balancekan ni. Ability to write and to speak and the ability to hear, to listen. Kalau I macam listen je, I tak ambil benda tu, my writing and my speaking has no meaning. Exactly. Datuk Najib ambil dua-dua. Dia ada pasukan yang baik untuk buat kerja writing, menulis apa strategi dia ni, dan dia seorang yang pendengar yang baik. Semua. Isteri dia, anak dia semua dia dengar dengan baik. So kita pun I ambil lah. Walaupun susah tau nak jadi pendengar yang baik ni. Sebab kadang-kadang orang cakap kita rasa boring kan. Dan muka kita dah nak berubah kan. Tapi muka Datuk Najib tak tau. Akak, saya tak nak namakan lah kan. Tapi akak pernah juga bekerja dengan Perdana Menteri yang lain. So among Perdana Menteri yang akak pernah kerja ni, dua je lah. Akak belum macam nak reveal lah. Dua. Bukan sekarang kita ada 10 kan. Betul. Okay. Kalau akak nak cakap dua, saya tanya lah. Antara dua orang ni, mana lagi senang nak kerja? Mana lagi proud to work with? Tak selalu compare lah Datuk Najib lama kan. Yang second time to Prime Siapa Kak? Minister Mahathir ke? Tuan Mahathir ke? Tak, saya tak pernah. Akak tak pernah kerja dengan Tuan Dr. Macam nak Mahathir. cungkir dia. Tak si Budi Yassin ke? Kalau nak bandingkan, tenure akak bekerja dengan Datuk Najib tu terlalu panjang untuk 4 bulan dengan Datuk Seri Ismail Fabri terlalu pendek. So memang orang tahulah akan jawab Datuk Najib. Okay. Soalan seterusnya. Apa lebihnya Datuk Najib ni? Yalah, to be fair to you, memanglah 4 bulan dengan bertahun-tahun tu tak boleh lah nak compare. Tapi
dari segi orang kata attitude-nya, dari segi macam dia kata Datuk Najib Cara sebut kerja. listener, cara kerja sebagainya. Apa lebihnya Datuk Najib ni? Selain daripada dia tu good listener. Dia disiplin tinggi. So bila bos you disiplin tinggi, takkan disiplin you rendah. So along the way yang kerja dengan dia tu, I value the lesson of time ya. Sebagai contoh, dia Perdana Menteri. Perdana Menteri tak masuk lambat ke pejabat. Datuk Najib masuk 7:45. So whatever you need approve, tweet ke, Facebook posting selama hari Ponggal ke, you nak approval from Prime Minister, you tunggu dekat lift tu 7:30 so that you hopefully you can catch him and cakap, Datuk boleh ke ni? So I learn kan, kalau kita Semua nak posting ke kena dapat approval dia? Alah semua. Ada lagi Datuk Tengku kat atas. After Datuk Tengku kena tanya dia juga. Tapi kalau Datuk Najib tak ada di pejabat, Datuk Tengku lah. Tapi kalau benda yang substantial, sebagai contoh manifesto semua tu, yang berat-berat ni lah. yang berat-berat ataupun pelancaran BN yang ada dalam speech dia tu, a message to the component party or to the opposition, memang kena dapat dia punya. Kena duduklah dengan dia. So disiplin Datuk Najib tinggi. Sebagai contoh last lah, bila ni kat Penang ada speech. Pukul 12:30 malam. Lepas jumpa semua ketua bahagian, dia kena of course pergi Penang, kena jumpa orang UMNO. Akak macam okey lah, esok pukul 10 tidur je lah. Bos baca. Tak, pukul 12 tengah malam kena panggil. Panggil semua duduk situ. Buat speech tu. Kalau bos tak ngantuk, bos lagi tua pada you. Dia dedicated, takkan you tak dedicated. Exactly. Itu kelebihan Datuk Najib. Disiplin dia sangat tinggi. Dan dia banyak pengalaman lah. Dia benda-benda yang akak buat salah, dia macam Elviza actually macam ni. In politics, it's not about everything that you research. Sometimes Dia bukan orang yang jerit-jerit how lah. you feel, apa vibes orang tu bagi you. Sebab akak tak, macam mana, it takes, dengan stranger akak lambat lah nak. It takes some time for me to warm up. Tapi Datuk Najib ni dia boleh je. Dengan siapa-siapa je lah. Rasa pelik. Sekejap. Akak duduk dengan Datuk Najib lama sebagai Prime Minister. Masa tu mungkin banyak protokol lah. Akak tengok dia very Banyak strict, very banyak kena marah serious kan. protokol. Kan? Tapi bila pasal 2018 lepas PRU, dia dah jadi rakyat biasa ataupun kita pun tahu, Mukhlis pun selalu cerita pasal ni, fenomena bosku tu. Dia suka jadi bosku. Bosku tu kan yang Belanda. Semua orang nampak dia dari satu sisi yang lain, Kak. Tapi akak sebagai orang yang lama dengan dia, akak nampak adakah Datuk Seri Najib yang bosku ni sama dengan ketika beliau menjadi Prime Minister, senang didekati, cara bercakap apa semua, akak rasa macam mana? Sama tak benda tu? Orangnya sama je. Cuma masa dia Prime Minister tu, macam you cakap protokol. Satu, pegawai-pegawai yang memang masa kerja dia tu dah another wave that you have to bypass before you can speak to him, and he's very busy. Okay. Bila dia jadi bosku tu, of course very easy to approach. In fact, kat mana airport in Johor, we wanted to buy coffee dekat Starbucks punya airport tu. Bos pergilah, dia nak order dan belanja. Kita orang semua duduk kat belakang tu. Adik Starbucks tu punya happy, dia cakap dekat Datuk Najib, dia belanja lah kopi Datuk Najib, dia belanja Datuk Najib je, kami semua kena bayar. So sebab dia jadi sangat senang nak sembang, so dia sembang lah dengan adik Starbucks tu, kerja how many hours a day, and how do you feel that your income can sustain your lifestyle in JB. Sebab dah tak ada protokol, semua orang boleh wifi, selfie, easily approach. Selepas jadi bosku, waisuku. After work, maksudnya masa jadi PM, after work tu dia dah relax santai-santai tu, boleh approach juga macam biasa ke macam mana? Masa Before Datuk Kala tak boleh approach tak macam boleh tu. lah. Ada jadual dia kalau masa nak di Davos apa buat, kalau United Nation apa, kalau di Malaysia ikut jadual lah, tak boleh nak. Tak boleh. Sekarang boleh. Apa? Lama dah. 1 jam 20 minit dah. Satu Kita jam baru 20 nak minit. masuk asal bosku lagi ni banyak. Kita tak invite pun hari ni lagi kepada penonton-penonton yang menonton secara live malam ni. Saya juga nak invite brothers and sisters, tuan-tuan dan puan-puan,
untuk tengok kita punya podcast ni di rumah merah yang ada button play tu. Kat situlah kita akan letakkan kita punya full episode ni, sebab kita live malam ni. So live ni dia tak ada recording. Jadi kita akan letakkan di rumah merah tu. So yang terlepas nak tengok daripada awal episod untuk episod kali ni, boleh tengok nanti mungkin besok kita punya admin akan post dekat kita punya itulah account di rumah merah tu. Search je podcast Apa Cerita Bosku dan jangan lupa tekan button subscribe tu. Free je nak tekan button subscribe tu. Sebab benda tu is like orang kata motivation for us lah to do more untuk podcast Apa Cerita Bosku ni. And of course kita juga akan upload kita punya short footage dekat kita punya TikTok. Sama juga podcast Apa Cerita Bosku. And of course kita satu lagi kita ada di Rumah Biru. Sama juga podcast Apa Cerita Bosku. Dan setakat ni dah ada orang bagi 50,000 like untuk Kak Elviza. Biasanya berapa? Cik saya nak tanya. Biasanya berapa for gauge? Biasanya 50 lah, 60. Range lah lebih kurang tu lah. Tu akak dah tengok korang live double tap. Agak Kak Elviza ni sebenarnya dia ada podcast dia sendiri juga. Dengan Jania Becker. Apa nama podcast tu? Jam ke-11. Jam ke-11. Kenapa jam ke-11? 11th hour before any election baru menggelabah nak buat kerja. Macam podcast kami tu ada garis masa, ada tahap masa dia. Kami akan buat sampai PRU 16 saja dan kita jemput semua pun politician lah. From semua parti, bukanlah hanya barisan saja. Tapi sebab banyak yang barisan tu sebab kami kerja dulu sama-sama. So senang nak text tanya. Okay Kak. Ni nak tanya pengalaman akak lah. Sepanjang akak bekerja dengan Datuk Seri Najib, sepanjang akak mengenal Datuk Seri Najib, ada tak momen-momen yang akak rasa yang akak tak boleh lupa kak? Yang akak rasa tak boleh move on lah. Yang mungkin orang lain tak tahu, akak seorang je nampak depan mata ke apa, mungkin akak boleh share dengan kita punya kawan-kawan. Ini yang cakap ada tisu tu kan? Ada tisu. Kita ada sediakan tisu. Dia cakap tadi, akak kalau akak nangis ada tisu. Kita ada sediakan tisu. Amin kita boleh mungkin akak boleh share dengan kita. Mungkin saya sudah kerja pun lama dengan Datuk Seri Najib. Mungkin dia pun tak pernah dengar cerita akak. Akak boleh kongsikan dengan kita untuk adik-adik akak ni. Dia rapat, bukan rapat macam rapat kawan tu. Yelah. Rapat sebab masa dan kena buat kerja kan. Dia mungkin insting bahasa Melayu rasa kita, firasat tu firasat. Pada 22 Ogos lah. Hari tu bos nak pergi keputusan di Pilihan Jaya di keputusan Federal Court. Yes. Di Putrajaya. Yes. Akak bangun solat subuh, akak cakap kepada arwah suami, cakap, I nak pergi pavilion lah. I rasa tak sedap hati. Lepas tu husband akak cakap, kenapa hari ni Datuk Najib pergi untuk keputusan je? No worry lah, dia tak akan masuk penjara lah. Dia cakap sebab nanti court akan bagi extension. This is, my husband practice law for 20 years. So I pun macam percayalah. Dia akan dapat extension lah. Dia baru tukar lawyer Datuk Hisham Potir. Tapi akak macam tak apalah. I cakap pergi je. So abang hantar ke pavilion. So Datuk dekat rumah pavilion bila nak pergi court kan, dia turun dekat foyer tu. Nak ambil kasut dia tu. Biasanya kat situ semua ADC lah. Tapi pagi tu akak tak tunggu dia main golf ke apa tak. Akak tunggu dia untuk kerja je. So dia terkejut lah. What are you doing here? Cakap, you have court today. Yeah, but you don't have anything I have to approve. Dia tanya. No. So dia tanya kenapa? Saya tak sedar hati. Cakap Melayu, dia kan cakap orang putih je panjang. Saya tak sedar hati lah hari ni Datuk. Saya cakap, no, don't worry. The things, we cooperated, we give our evidence, things Allah is going to help us. Dan dia kata, come. Turun lift lah, dia nak masuk kereta. 2 hours after that, he was brought to Kajang. Allahu Akbar. Itu yang aku tak boleh lupa lah. Itu momen yang aku tak boleh lupa. Yang aku rasa macam ada hari ni lepas solat tu macam something is off. Bukannya ada pasal kerja. Rasa tak sedap. Sebenarnya dia lah nak pergi. Sebab akak tak pergi tau court. Sebab I don't think I can stand it being there lah. Dengan I tak boleh tengok dia. I pergi jumpa dia after dia dah masuk lah. Masa dia nak start PhD dia.
I needed time to accept. I tahu there's always a possibility but not on the 22nd of August tu. Or 23rd. 2022. 22nd. Yeah, I remember. I have a picture yang macam, kenapa semua pegawai tak ada? Cik Liah pun tanya. Tim buat apa kat sini? Hantar Datuk. I don't know. Dia memang I rasa tak sedap. Ya. Itu yang akak tak boleh lupa. Kena marah pun ada. Kena marah ada. Kenalah. Buat kerja. Kena marah macam mana kak? Ada orang kata Datuk Seri ni bukannya kaki marah-marah orang. Tak. Dia tak marah jerit-jerit. Okay. Tapi dia suruh you keluar dari bilik. Lepas tu muka dengan telinga dia merah. Apa masa tu? Oh, akak ingat. Dalam prayer manifesto tahun 2018, ada 10 prayer utama. Tinggal 9 prayer tu. Yang ke-10 akak lupa. Oh. Lupa masa meeting tu dah minit semua tapi tak masuk dalam draft tu. Sampailah ke hari print. Oh lemak. But it's okay. Dah buat salah memang kena marah. kena Tapi dia marah. bukan marah. Jerit-jerit. Dia suruh please leave the room. Mungkin sebab akak perempuan kot. Itu pun pedih juga tu. Please leave the room. Lepas tu tengok telinga dia semua. And of course kan, orang keliling not to mention lah kan, kenapa Datuk marah at Fiza. Ya. Kena marah. Okay. Dah 4 tahun dah. 4 tahun, yes. Berada di Kajang. Betul. Dan baru-baru ni bila bosku warded, sepatutnya dia buat angioplasty. Tapi ialah miracle sebab at first memang doktor dah kata nak kena buat angioplasty tu, nak kena masuk stand dan sebagainya. Tapi bila dah warded, dia orang buat angiogram apa semua, tiba-tiba doktor kata tak payah buat, tak payah pakai stand because of bosku punya artery tu dia besar. Dia size European. Dan doktor kata ni kira 5% je lah orang yang ada kelebihan macam tu. Dia macam apa? Ada setengah orang jantung sebelah kanan kita jantung sebelah kiri. The abnormality, right? Yes. Tapi benda tu bagi orang kata apa, macam satu benefit lah untuk bosku kan. So dia punya blood flow masuk elok. Apa yang saya cuba nak cakap ni adalah Allah kalau nak pelihara seseorang tu dia ada macam-macam kaedah. Kita baca ayat Seribu Rina kan, kita ayat dia wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bila kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi ni, Allah akan datangkan rezeki kita ni daripada yang kita tak jangka kan. Betul. Siapa nak sangka patut dah buat dah operation, tiba-tiba tak payah buat pula kan. Boleh besar pula arteri tu, blood flow tu semua elok. Dan Alhamdulillah. InsyaAllah lah kita doa menjadi harapan kita semua lah di dalam studio ni, di dalam live ni pun kita nak tengok Datuk Seri kembali bersama dengan kita, bosku kembali pergi buat program, bantu kempen dan sebagainya kan. Saya secara peribadi saya memang yakin percaya kenapa Datuk Seri masih lagi berada di Kajang, kerana Allah belum mengizinkan pembebasannya. Kalau nak cerita bab usaha, kalau nak cerita bab prosedur, kalau nak cerita bab documentation, legal punya matter, semua dah buat dah. Usaha. Perasa usaha duniawi ni kita dah buat semua. Tapi adalah sebab musabab dan hikmahnya kenapa Allah belum mengizinkan lagi kan. Dan bila saya tengok dah nak kena operate, tiba-tiba tak kena operate, itu it's a good sign from Allah lah kan. Allah nak beritahu Allah sedang memelihara dia kan. Allah tengah menjaga dia. Allah lebih tahulah So untuk saya kira dia sebagai penutup lah hari ni kita nak minta lah akak say something untuk penyokong-penyokong bosku. Dan kalau nanti lah, insyaAllah nanti bosku bebas, lepas bosku bebas, apa akak nak cakap dengan bosku?
kalau nak kata apa yang akak nak sampaikan kepada bosku, of course akak boleh je pergi kat court kan, sembang dengan bosku. Tapi bila dia dah bebas, apa benda akak nak cakap kat dia? Dua benda lah. Apa akak nak cakap untuk penyokong-penyokong bosku, dan bila Datuk Seri Najib dah bebas, apa akak nak pergi cakap kat dia? Advice apa akak nak pergi dia waktu tu? Kan? Okay. Nak tambah sikit yang Muklis cakap, Allah bagi dia kesihatan yang macam apa, patutnya dah buat angioplasty tapi dia ada aorta yang slightly bigger than other people. From my observation, Datuk Najib memang health dia quite lucky by the grace of Allah lah. Sebagai contoh, dia tak pernah kena COVID tau. Macam kita semua kena COVID. Kita kena kan after the most of us kena lah. Dia tak pernah. Dan kalau dia sakit, dia tak pernah cakap di MC atau dia sakit tau. Macam sesama ke apa. So generally he's been very healthy. Alhamdulillah, so we hope for a long time. Apa yang saya nak cakap untuk penyokong bosku, bukanlah dari bosku tapi dari saya, I rasa I appreciate, sangat menghargainya, especially after bos kalah. Dan point kepada dia jadi fenomena bosku sampai dia masuk penjara. Terima kasih banyak-banyak, sebab sokongan itulah yang menyebabkan Datuk bersemangat, Datuk nak terus berkhidmat. Kalau tak ada sokongan daripada penyokong dan supporter dia, he won't be where he is today. I mean, that kind of person that he is, yang sentiasa nak berkhidmat. Kalau lepas bos dah keluar, in which I nak cakap apa, I tahu apa yang nak cakap ni sebab Muklis tanya dan dia akan cakap no. Saya akan cakap, Datuk, maybe you jadi macam Lee Kuan Yew je lah, menasihat, take a back seat, but you observe and then you give your opinion. Macam Lee Kuan Yew dilantai all those orang tua negara, and you jangan get smack into it, into politics, in which he will say no, in politics we don't stop. Itulah. Dah tahu apa nak cakap, dah tahu akan kena reject. Tulis dia cakap tulis. Tak, saya ingatkan akan nak cakap, bos buatlah parti pisang ke, pokok pisang ke, parti kapal ke kan. Saya ikut bos. Bos takkan. This is also for the record untuk penonton-penonton apa cerita bosku. Datuk Najib punya loyalty terhadap UMNO dan Barisan Nasional tu unquestionable, tidak tertala, tak ada cacat cela. Dia masih kan, dia dalam penjara, kalau pergi jumpa dia panggil ke ada urusan dengan dia kan, kena bantu parti, kita kena bantu Datuk Seri Anwar. I macam baik Datuk, I baik je lah. I baik Datuk. Sebab kita dalam kerajaan Madani, mula-mula bantu parti. Betul. Kita kena bantu Datuk Seri Anwar. I macam bantu. Tapi yelah, tapi sebab sayang bos, ikut je lah. Bukan, hormat. Dia balik degil kak. Ada kat degil. Terima kasih jumpa kak. Kita ada last segment. Kita ada rapid question kak. Rapid question tu akak kena juga ke? Sama tak terlepas. Pintu tu kunci tu, akak kena jawab dulu baru terbuka ni. Boleh kak? Boleh. Ini itu sebagai betul. Akak pun mungkin ada urusan lagi nak balik apa semua kan. Jadi kita teruskan. Imin boleh kita teruskan? Alright. Ni soalan biasa. Saya tanya first. Idola akak dalam politik? Najib Tun Razak. Your favourite food? Ketam. Ketam masak? Ni lepas kena COVID ke apa kak? Tak, dari kecil. Dari kecil. Yang mama masak lah. Masak tomato tu sedap. Okay. Satu perkataan tentang PMX kak? Sakau. Sebab tadi kita cakap okey lah, okey akak tukar ketimbang. Tak boleh tukar. Itu dah masuk dah rekod dah. Okey sakau. Satu perkataan tentang kerajaan Madani. Sapa. Sapa bawah pak. Oh, Sapa tu bawah pak tak? Betul? Okey. Bawah waras. Satu perkataan tentang penyatuan Melayu. Excellent. Okay. Satu perkataan untuk Datuk Seri Najib. Sabar bos. Sabar je. Sabar. Penyabarlah orangnya. Alhamdulillah. Kita saja kak 6 soalan yang kita soal pada akak. Ini rapid question lah. Akak mungkin boleh tambah dalam podcast akak juga segmen ni. Boleh.
Kita ucap terima kasih kepada dah 63,000 dah Kak. 63,000 Kak. Terima kasih penonton Tadi 50,000 Muklis lebih. dengan Arif. Apa cerita bosku? Terima kasih juga untuk 60,000 double tap. Kalau akak nangis tadi mungkin dah 100 lah Kak. terima kasih Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Muklis. Luang masa Terima bersama kasih, dengan podcast Arif. Apa Cerita Bosku. Jangan serik kalau kami panggil lagi. Mungkin lepas PRM datang. Yes, mungkin PM Melaka sebab akak ni seorang penganalisis politik. Jadi kita nak tengok pandangan-pandangan daripada orang macam akak ni juga. Betul. Terima kasih. Boleh So, kan? jangan lupa untuk tengok kita punya full podcast ni di Rumah Merah yang ada button play tu. Search podcast Apa Cerita Bosku. Arif, ada apa lagi? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang setia menunggu setiap minggu. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada Kak Afiza kerana sudi meluangkan masa sampai pukul 12 tadi. Betul. Kalau tak ada masalah teknikal tadi mungkin kita boleh habis awal. Tapi Kak Afiza tetap setia dengan kita, berkongsi pandangan dan juga kisah-kisah yang mungkin kita tak tahu beliau dengan bosku. Jadi terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Nanti kita akan update lagi. Siapa tetamunya. Dan, kalau ada cadangan nak bagi tetamu, mungkin boleh komen dalam ruangan komen. Akak ada. Akak udah. John lah. John Xiao. John the Dragon Slayer. Mungkin kita boleh panggil Kak Afiza ada buat shout out. Oh, shout out. Kita boleh call Martin lah. Boleh call Martin, boleh. Call sekarang? Call Neo pun boleh. Call lah buat live call Yes. InsyaAllah. InsyaAllah kita boleh panggil. Okay, kita jumpa lagi di minggu hadapan insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Salam satu satu Malaysia. Malaysia.